So, sekitar 17 tahun yang lalu, ada seorang lelaki ni nama dia Datuk Wira Louis Ng. Dan dia ni merupakan seorang jutawan dalam pasaran saham. Dan apa yang berlaku pada tahun 2007 dan 2008 tu adalah berlakunya financial crisis. Pasaran saham semua jatuh, tetapi harga emas terus naik. Nampak emas ni sebagai satu instrumen kewangan yang sangat stable. Apa yang dibuat, diwujudkan satu company yang nama Public Gold Group. Dan sekarang Public Gold dah pun ada HQ menara. Pada mulanya Public Gold ni hanya bertapak dekat Renlau Penang sahaja. Dan dia pun dah minta nasihat daripada Tun Mahathir. Dia kata, apa saya nak buat dengan bisnes ni? Saya ada buat satu bisnes. Dan Mahathir kata, start small dan we will grow it into a big one. Alhamdulillah, sekarang ni setiap negeri dah pun ada semua branch dekat negeri masing-masing. Semua mana-mana negeri semua dah ada branch Public Gold yang sendiri. Dan Public Gold pun dah masuk ke dalam market Indonesia. Kalau awak nak tahu, Public Gold dekat Indonesia, Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Di Indonesia, kita dah ada lebih kurang 5 kantor dan akan buka lagi lebih banyak dekat situ. Dan kalau anda nak tahu, Public Gold dah pun ada sebanyak 1.7 juta penyimpan emas di bawah rangkaian Public Gold. Dan jangan risau, dah tak ada was-was lagi dah orang nak menyimpan emas dengan Public Gold. Sebab Public Gold sendiri dah ada polis bantuan sendiri. Mana ada polis nak bergawan dengan orang scammer, betul tak? Public Gold juga fokus untuk memberi ilmu, bukan sahaja jual emas. Kita ajar cara betul yang untuk jual emas, bila nak jual, bila nak beli. Yang penting berdaftar dengan dealer yang aktif. Jadi kalau anda ingin mulakan tabungan simpanan emas dengan Public Gold, anda boleh klik link bio atau rujuk pin video. Dan saya akan bantu anda dengan sebaiknya.